Dan jalan-jalan dulu sebelum kita check in ke homestay berkat Salam Asam Pedas. So kita plan nak pergi tengok perigi. Kita sekarang dekat perkampungan Hang Tuah. So kita berada dalam rumah Hang Tuah. Wow. Hang jebat. Assalamualaikum. Hang jebat. Tak pakai api macam ni lah, kena ni. Kalau apa? Nap desa? Nap desa idaman. Oh. Penuh. Wow. Dia raya ke apa? Satu family ke weh? Satu family. Ya Habibi. Mana? Serdang UPM untuk convocation. Kangen. Ni saya tahu ni Roski. Bye. Hai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Haila tertinggal. Haila. Cepat hai. Hai. Assalamualaikum. Okay, kita sekarang berada dekat Air Keruh, Melaka. Sini sebab kita nak ke ada family day kawan-kawan office. Sebelum tu kita akan singgah dulu makan dekat sini. Berkat Salam Asam Pedas. Try dulu makan sini Okay, let's go. Sampai sini. Tak tahu lagi. Kak Long pun tak tahu lagi. Kak Long monyok je kenapa ni? Hello. Okay, so kita order apa ni? Asam pedas telur mayung. Alright, so dah selesai makan. Hari ni banyak event lah. Ada event Arezai, so bising sikit lah. So lah. Bising. Jom, kita akan jalan-jalan dulu sebelum kita check in ke homestay Inap Desa Idaman. Dekat di mana? Alai ke? Jom, let's go. Makan apa? Baru makan nasi tadi. Itulah makan nasi, tak nak makan banyak. Nak singgah minum coconut ringan, makanan ringan. Jatuh pula handphone ni. Ada. Jom, let's go. Let's go. Keledek. So kita plan nak pergi tengok perigi. Perigi kat Melaka. Kat sini dekat Alai ni ada perigi Belanda. Kita pergi. Agak nak pergi mana pula? Tak tahu. Tahu kita pergi tengok perigi. Apa tu? Perigi dia macam ada air, dalam perigi tu ada air. Wow. Zaman dulu-dulu dia minum, dia pakai air tu lah untuk mandi. Oh. Okey, jom. Kita jom.
Right, so kita dah sampai dekat Perigi Belanda Kampung Alai. Tapi ada sebelah rumah orang. Jom kita tengok. Tak boleh masuk, dia tak kat sini je. Inilah Perigi ni. So sini ada Perigi Belanda dibina oleh tentera Belanda. Sumber air. Tempat ni apa tadi? Ada apa dalam dia? Saya ada air, tak boleh tengok, tak boleh masuk. Jom. Okey lah, jom. Okey, itu je, tempat dia kecil je. Let's go. Tapi dia dijaga. Dah, kita pergi tengok Perigi lagi satu pula. Perigi Hang Tuah. Let's go. Alright, so kita sekarang dekat perkampungan Hang Tuah. Satu alam dunia ni. Dekat Alai. So tadi kata nak pergi Perigi Hang Tuah, tapi Perigi Hang Tuah mungkin jauh sikit, kena jalan lah. So kita jalan-jalan dulu dekat perkampungan Hang Tuah. Kita tengok apa dia kat sini. Jom, let's go. Nanti kita ambil gambar. Kita ambil gambar depan tu nak? Jom. Sekarang kita berada dalam rumah Hang Tuah. Rumah Hang Tuah, ya ke? So tempat ni dia buat untuk khas untuk macam memorial for Hang Tuah lah. So sangat cantik. Dia buat design Melayu. Ni dikatakan rumah Hang Tuah ataupun dia punya replika rumah Hang Tuah. Assalamualaikum. Hang Tuah. Oh, Hang Tuah. Hang Tuah ada dalam tak? So ni rumah Hang Tuah. Bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Jomlah masuk. Assalamualaikum. Wow. Macam hotel. Dan dia gambar ni. Katil. Takut. Tak mau. Hati-hati. Hello. So ni dekat luar dia. Apa ni? Tengah praktis silat ke? Usaha di taman tampak menamun. Buaya yang merdu wati nama diberi. Tempat mainan Putri Rupawan. Kak Long di sebelah Kak Long. Oh ni rumah Hang Jebat Mami. kaya. Jiran dia. Rumah Hang Jebat sini, rumah Hang Tuah sini. Tengok dalam. Hang Jebat. Hang cepat. Dia masuk. Tak kat sini. Boleh je lah masuk. So, kita masuk rumah Hang Jebat. Assalamualaikum Hang Jebat. Kenapa rumah Hang Jebat ada pelamin? Kalau dia kahwin ke? Dia memang keluarga deraja kot. Oh. Sikitlah dalam ni. Sama juga Oh ada juga. Bilik mas. Bunyi apa tu? Dia belanja dah. Kosong je sini. Oh ni banyak barang. Hantaran. Set hantaran perempuan. Hantaran lelaki sini gelap. Dia ada kasut. Itu set untuk mami rasa. Mana? Alah. Tengok ni dapur orang lama. Tengok ni. Zaman dulu pakai dapur macam ni lah Kak Long. Nampak tu ada api. Nampak tu dia masak. Alah tu lama. Sini sebentar. Masak. Zaman dulu masak pakai api macam ni lah, kena ni. Kak Long. You having fun? Are you having fun? Kak Long?
Having fun? Turunlah kat long, foto lah. Turun. Ya, berdiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Nak tengah hantu. Jom kita masuk muzium hantu lah. Dalam muzium ni dia tunjuk semua sejarah-sejarah kisah Kesultanan Melayu Melaka dahulu lah kan. Kekesani mengalirlah di kauceh menjadi raksa mengisi pelikat burung ke. Okey, cukuplah kita dah tengok sejarah-sejarah hantuah. Sekarang kita nak ke homestay Inap Desa Idaman dekat Alai. Jom, let's go. Inap Desa sampai dah. Yeay. Sini ha. Oh, tu sepuluh je. Sampai dah dekat homestay Inap Desa Idaman. Desa Enap ke Inap? Apa? Nap Desa? Inap Desa Idaman. Jom kita tengok bilik. Bilik. Dia punya bilik air ada tangga. Ya ke? Tak apalah. Assalamualaikum. Dia kata dia berapa? Tilam. Okay, so bilik dia just nice lah untuk 4 orang. 2 orang dewasa, 2 orang kanak-kanak dengan 1 baby. Macam kita orang ni boleh lah. Ni yang apa? Ada water heater lah. Tak ada. Tak ada water heater kan? Ada water heater. Betul lah ni. Apa waktu itu? Okay. Nak tidur situ? Okay. Kita boleh rehat-rehat. Lepas ni kita enjoy. Berayang cinta yang suci. Ha? Ya, pasal. Baik. Allah. Abang tak kalah. Tangan rapat. Tangan belakang. Okey, siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Okey, kalau boleh masuk kolam. Siapa tak dapat? Minta maaf. Wakil tunggal kalah. Awak yang ada di atas kerusi. Budak kecil dia ambil baju. Mesti dia ambil tak kelam masuk dalam dia. 2, 3. Ni. Tak boleh pegang tangan, tak boleh pegang pinggan. Pinggan dekat mulut. Alah. Rabun.
Bismillah, bismillah. Penuh. Penuh. Wow. Champion lah weh. Cepat, bom. Okey. Dah habis sukan neka, kita nak apa? Barbecue. Okey, dah habis sukan neka, kita rehat dulu. Sekejap lagi malam ni ada barbecue, lepas tu ada program sikit main-main dengan budak ni. Okay, let's go. Ni. This is Awina and family. Zombie mengisap pokok kerana kita mestilah menyahut semua ini. Kaya na. Kaya wala ada na. Timbang mo. Silakan. Pilih online. Salam. Ni air raya ke apa? Air raya. Islam bukan. Sebenarnya tak boleh ada anak lagi seorang. Cuma dia bayi baru sudah pukul dia. Satu family ke Satu family. Ni badana besi apa ni? Dah besar. Putih. Ranum. Oh ni apa ni? Oh handshake. Cepat golden. Dia macam beginner. One, two, three, ayo. Wow. Alah. Hei.
Tani belum lah. Sabar. Okay. Cue. This is Gigi. He's my brother. And we'd be honored if you could live here. Ni lupa-lupa ke? This city is so amazing. And what a beautiful clock tower. It's so high. Oh, kali ni dia ada special performance. Ada dua. Okay, sing terusnya. You sound like my dad. You sound like... You're kind of old-fashioned, aren't you? You sound like my grandma. Okay, thank you. Next, selepas kali. Kita teruskan dengan Kak Amal. Hujan ke? Hujan masuk dulu. Oh, alah. Memang dia perfect. Comelnya. Ada. Happy dia. Okay. Saya lah keluarga yang paling ditunggu-tunggu, iaitu Aisyah Issa. Ikan. Tidur. Dah tengok masuk bilik. Lepas dia tengok masuk bilik. Patah balik. Okey, sampai tidur. Semua orang tidur. Nampak? Satu tiga. Alah. Ya Habibi. Mana? Ahmad. Nak tengok sikit muka isteri. Saya nak sikit muka isteri. Jual. 5 darham. 5 darham. Darham satu. 5 darham. 50 darham dua. 15,5 darham. Terima kasih. Okay, silakan datang. Petik gitar sikit. Cuba keras, Roy. Jangan pegang. Roy, mana Roy? Roy. Kerasnya, kita berpindah jauh.
Okey, untuk yang terakhir. Maka yang terpaling perform pada malam ini. Kita pergi pada keluarga Hisham. Bukan serius lah Wednesday. Makan dulu. Okey. Nak gambar dulu ke apa semua ni? Okey. Dah selesai persembahan family daripada Ship Goals. Kita lunch pula. Kita dinner lepas ni. Ni muka menakutkan tak ni? Oh, sorry. I didn't see. Sorry. Ya gift. Dah tarik je gitu. Lebih simple pula. Saya dah dapat okey. Next semua orang ni nama apa? Hana. Panggil Hana. Okey, next Hana. Okey, Hana tarik Hana. Nak yang mana? Tarik je. Yeay. Okey, thank you Hana. Yang ni kakak ke adik? Adik, okey. Yang ni kakak nama apa? Afia. Afia. Kak Afia. Okey, Kak Afia next. Pilih. Okay, tarik. Okey, dapatkan lopi. Naki mana naki? Yeay. Tarik. Ni Arik, ni soken. Next. Tarik nak yang mana satu? Stokin. Paling best. Okey. Baby nama apa? Tutup muka saya. Okay, dah. Becky. Yelah. Dapat apa? Dekat tembok kena pakai sarung tangan dekat dua-dua tangan dan try untuk buka hadiah ni. Siapa yang dapat buka terakhir dan akhirnya dia berjaya buka, itulah hadiah dia. Dua kali lah. Tak ada masa tapi setuju 2 kali je try. Lepas tu tukar orang. Kena beratur ke? Bebel, tak boleh. Itu sangat tak boleh. Tak, maksudnya lepas 2 kali balik tu lepas tu Kena tukar. buka balik. Okey, kena buka. Alamak. Dono. Tak cium. Budak lah. Memang. Bagi. Gol Hisham. Sikit lagi jam. Tu. Mudah-mudahan ni.
Apa ni? Oh, baru aku nampak. Confident lebih lah kau. Lambat betul. Lambat lagi ni. Susah lah kau. Aduh. Memanglah susah. Cepatlah, tak ada dari saya. Bagi. Kejam. Ada satu poin boleh tarik. Cepatlah. Okey, ini boleh tak? Gigit. Boleh. Ada. Ada poin kat situ. Dah goyak sikit. Ada yang dah goyak tu. Ada yang dah goyak dah. Tumbuk. Okey, hanya boleh tempat kedua jatuh kepada Hantu Kalimba. Kamu mau masak? Okey, habis dah dapat apa? Macam-macam dapat? Wah. Tak apalah, biar je lah. Nak pegang ke itu? Okey, dah habis dah program kita hari ni, malam ni. So, dah lah, jom kita pergi tidur. Rehat tidur. Ha? Tidur. Dah, happy tak hari ni? Nak apa? Tengah. Happy tak? Morning. Lagi. Cepat nak kena gerak awal ni. Nak kena gerak awal. Kita nak pergi convocation Kak Angah pula. Let's go. Jom. Convo Kak Angah. Kak Angah dah bangun dah. Pasal balik awal hari ni.
Assalamualaikum. So kita akan terus ke mana? Ke Serdang UPM untuk convocation Kak Nga. Yeay. Dah comel-comel dah ni. Hari ni persembahan apa Kak Nga? Kak Nga ada persembahan apa hari ni? Berlakon. Berlakon. Berlakon apa? Jadi apa Kak Nga, jadi apa? Saroma. Jadi murid. Murid tua. Oh, Kak Nga jadi murid. Okey, kita saksikan persembahan Hana Sofia. Let's go. Tania. Meski 2025. Hadirin yang dihormati, sebentar lagi perarakan tetamu kehormat masuk ke dalam auditorium akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ani Sofia. Hana Sofia Muhammad Isyam. Dan Inas Muhammad Ihsan. Anak soleh dan soleha dari Taski Al-Habib dengan tajuk persembahannya Pendekar Al-Habib di Pesta Muda-Mudi. Marilah kita sama-sama memberikan perhatian dan sokongan kepada anak soleh dan soleha dari Taski Al-Habib. Dipersilakan. Murid baru ya? Domnas, kita ada 3 murid baru. Jemput masuk. Apa reti Mentayu? Kenalkan diri. Nama saya Ayan. Okey, murid-murid baru. Pandai. Kalau yang ini kenal. Murid. Anasu bangun. Ni saya tahu ni huruf G. Salah ni Anasu, ini bukan huruf G, ini huruf G.
suka. Okey, murid-murid. Aisyah, bangun. Oh, ini saya tahu nih. Kalau yang ini Ji, mesti Ji pakai tonceng. Cukup. Ada itu baik tinggi baik ilmu. Bermaksud perlu belajar adab sebelum ilmu. Okey. Pandai. Itu. Abu Atif Zarif. Ini huruf apa? Semua lupa ke murid-murid? Ini huruf apa? Abu Atif Zarif. Saya dengar awak dua kelas sebab banyak kenakan kawan. Murid-murid, kemas kursi kita nak buat persembahan ni. Hailah, bagi kawan-kawan di luar kelas kita nak buat persembahan ni. Baiklah, saya makan. Baca tu berat tu, duduk semua dah ke belakang. Belum ni. Habis dah. Kanga. Kanga. Bye. Dah, jom kita pergi photoshoot. Alright, sampai sini saja video kita kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Bye. Bye.